Okay gang, hari ni misi solo guys. So saya mancing dekat area Tanjung Selangor. So kita tak tahulah ada hasil ke tak ada hasil lagi ni. So kita tengok sekejap lagi. Tutup ada strike. Tapi cuaca dekat belakang tak apa nak cantik lah. Cuaca nak hujan, nak ribut. Okay guys, stay tune macam biasa. Jangan lupa like, share dan subscribe channel GTB Surfcasting. Adios. Saiz. Tak tahu alam sana. Allah, putus. Allahu Akbar, putus. Aduh, putus menyambung guys. Putus penyambung. Aduh. Oh, bukan putus menyambung. Putus dekat shock leader. Menyambung tak putus. Shock leader. Baru ikat guys. Aduh. Satu di strike. Strike lagi sekali. Oi. Pagi attack lagi ni. Naik lah. Kali 25 LB. Tapi kat depan saya lupa sambung lah. Aduh jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Naik lah. Mai kedagat. Tadi strike dah putus. Jadi janganlah. Tolonglah. Ayolah kedagat. Mari kedagat. Strike nombor 2. Langgar tali. Allah, aku dah cakap. 2 kali kena geng. 2 kali kena. Allahu Akbar. Yang ni pun rasanya masalah sama. Sekejap kita doktor lagi ke? Aduh. Oh, betul. Shock leader putus lagi. Menyambung ada lagi. Allahu Akbar. Yang ni tak siap repair. Allahu Akbar. Lepas putus 2 kali tadi, terus sepi. Umpan jadi laju. Ken pagi tadi dah menghilangkan diri dengan kawan-kawannya.
So kita try beberapa kali balingan lagi. Kalau tak ada ke kita balik lah. Terpaksa mengalah kali ni. Aduh. Okay geng, so cerita dia kumpau. So tadi kita strike 2 ekor tapi tak berjaya dinaikkan. Biasalah rezeki dalam air kita pun tak tahu. So apa pun kita cuba lagi di masa yang akan datang guys. So kita kemas-kemas barang dulu. So tadi anak saya pun baru datang. Dia dah balik habis sekolah dia, terus datang sini dengan ayah dia dapat strike pagi tadi. Tapi malangnya dia pun tak ada apa, kumpau juga. Okay, macam biasa guys, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel GTB Surfcasting. So insyaAllah kita akan buat rakaman yang lain di masa yang akan datang guys. Okay, terima kasih for the support. Bye bye guys.